aku first time lah pakai yang kata apa, skuter motor Honda ni. Sebelum aku pakai Yamaha kan. Kali ni aku pakai Honda NSS Forza 250 kan. Satu benda aku rasa macam, macam bagus lah dia orang buat ni kan. Tahu benda apa ni? Kita buka seat dia tekan seat. Okay. Apa yang menarik tau, aku jadi macam yakun sikit lah. Sebab apa boleh buka. Tu. Ni, dekat bawah dia ni ada lampu. Ni, macam dah bonek kereta dah nampak. Ada lampu. Memang mantap lah orang kata. Dia kena ni lah. Dia kena orang kata apa, kita on lah kan. Kita on. Baru dia ada kan. Lampu dia tu. Tadi. Kan. Baru ada. Okey lah kan. Macam bonek kereta lah. Boleh tengok dalam ni. Memang menarik. Menarik lah. Motor ni kan. So nanti aku review lagi. Korang jangan lupa follow aku. Aku nak review macam-macam lagi pasal motor ni. Nanti nak modify apa semua. Nak make up lagi kan. Mantap.